salam sejahtera. Bersama saya lagi dalam TV PSS SK Terasi. Untuk kali ini, saya akan berkongsi tentang ujian SEGAK yang telah dijalankan di SK Terasi. Pada 3 Mei 2005 yang lalu, ujian SEGAK telah dijalankan di Dewan Seri Cemerlang SK Terasi. Dalam pada masa yang sama, murid-murid prasekolah dan tahap 1 juga turut diambil bacaan BMI. Program ini melibatkan 54 orang pelajar. SEGAK adalah singkatan bagi Standard Kecerdasan Fizikal Kebangsaan untuk murid sekolah Malaysia. Program ini diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM pada tahun 2008 dan bertujuan untuk mengukur serta meningkatkan tahap kecerdasan fizikal murid berdasarkan kesihatan. Objektif program SEGAK. Program SEGAK bertujuan agar murid dapat mengukur dan merekodkan tahap kecerdasan fizikal kendiri, menganalisis dan mentafsir kecerdasan fizikal kendiri, mengetahui tahap kecerdasan fizikal kendiri dan mengamalkan gaya hidup aktif dan sihat untuk mencapai tahap kecerdasan fizikal berdasarkan kesihatan yang optimum. Penan ujian SEGAK. Terdapat 5 instrumen utama dalam ujian SEGAK. Pengiraan indeks jisim badan BMI, ujian naik turun bangku selama 3 minit. Ujian tekan tubi atau tekan tubi ubah suai. Ujian ringkuk tubi separa. Ujian jangkauan melunjur. Keputusan ujian SEGAK direkodkan dan dimasukkan ke dalam sistem pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kurikulum PAJSK. Maklumat ini digunakan untuk merancang tindakan susulan bagi meningkatkan tahap kecerdasan fizikal murid. Selain itu, program intervensi seperti latihan tabata, latihan litar dan aktiviti permainan turut diperkenalkan untuk membantu murid meningkatkan kecerdasan fizikal mereka. Sekian sahaja untuk kali ini. Saya Alisha Alia dari TV PSS SK Terasi. Sehingga kita bertemu lagi dalam episod akan datang.